Kenapa sistem Islam menang di mahkamah? Jom kita dengar apa kata Timbalan Menteri Agama. Roll. Sebenarnya kita menghormati keputusan mahkamah dan kita perlu meneliti keputusan itu sebaiknya. Kita nampak maklum malas daripada ramai pihak dan kita ingin menasihat kepada semua untuk bersabar dan tenang supaya tidak ada pihak-pihak yang mengambil pendekatan dan tindakan yang tidak baik. Jadi saya merasakan bahawa sebenarnya dalam konteks hari ini sememangnya kita tengok bahawa keputusan itu perlu diteliti dengan sebaiknya lah. Nampak? Jangan cepat sangat melatah, jangan cepat sangat kita nak buat justifikasi kita tanpa kita menilai kepada fakta, tanpa kita menilai daripada maklumat yang benar dan tepat. Betul? Sebab tu saya suka dengan penjelasan daripada peguam yang menceritakan apa isu sebenarnya kenapa sistem Islam boleh menang. Roll. Salah, fatwa tak dibatalkan. Cuma terhadap SIS Forum tak sah. Terhadap ahli-ahli SIS Forum sah. Fatwa tu setakat mana menyentuh syarikat atau menyentuh pertubuhan atau persatuan tak sah. Tetapi mana-mana anggota SIS Forum, pemegang saham, pengarah, whatever, SIS Forum yang mengamalkan pluralisme dan liberalisme, fatwa itu masih terpakai kepada dia. Yes, isu sebenarnya fatwa itu betul. Fatwa itu tepat. Fatwa itu tidak salah. Ceritanya adalah fatwa itu berkaitan tentang individu. Manakala sistem Islam ini adalah satu pertubuhan, satu organisasi. Sebab itu tuan-tuan dan puan, mereka boleh menang dekat mahkamah. Isu utamanya adalah bagaimana untuk masa depan. Dilihat dalam konteks pertubuhan, dilihat dalam konteks institusi, dilihat dalam konteks syarikat agar fatwa ini juga boleh dikenakan kepada mereka. Malah Sultan Selangor sendiri dah menyuarakan duka cita baginda bagaimana sistem ini Islam boleh memanipulasikan perkataan Islam dalam forum mereka, dalam organisasi mereka. Nampak? So peranan kerajaan apa sekarang ni? Peranan kerajaan wajar melihat sekiranya kes yang seumpamanya timbul di masa depan, apakah undang-undang yang ada untuk memastikan mereka tetap tertakluk dengan fatwa yang telah pun dimaktubkan. Nampak? Dan saranan saya kepada sistem Islam, sudahlah memanipulasikan perkataan Islam itu sendiri demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan hadir ke mahkamah pun kita nampak tak cukup sempurna aurat yang ditutup. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.